Kenapa asyik dari tadi ternyengat je dekat Doktor Gatal tu? Takkan aku jealous? Humairah sengaja mencetuskan kekecohan dengan memecahkan gelas sebaik mendengar motosikal Amiruddin tiba, membuatkan Myrna terkejut. Dia kemudian berpura-pura sakit kepala untuk menyusahkan suaminya sebagai balasan kerana dilarang bertemu Rafiq. Amiruddin yang prihatin mencadangkan mereka ke klinik, tetapi Humairah menyindirnya dengan tajam. Pertengkaran memuncak apabila Humairah menuntut cerai dan Amiruddin dengan tenang bersetuju. Namun, Humairah mengubah syarat, mahu perceraian disaksikan oleh kakak iparnya. Amiruddin tetap sabar dan meminta isterinya bersiap untuk ke klinik. Di ruang makan, Humairah terus mencabar suaminya, tetapi Amiruddin tidak melayan provokasinya. Keadaan berubah apabila Humairah tanpa sengaja terpijak kaca dan cedera. Amiruddin segera merawat lukanya dan bersedia membawanya ke klinik. Ketika ingin keluar rumah, Humairah menyedari dia tidak dapat berjalan dan terpaksa meminta Amiruddin mendukungnya. Meskipun sebelum ini dia menegaskan tidak mau disentuh. Dalam dakapan suaminya, Humairah merasakan debaran yang asing. Amiruddin memberhentikan keretanya di hadapan klinik lalu keluar untuk membuka pintu tempat duduk belakang. Dia berniat mengambil kerusi roda, tetapi Humairah membantah dengan nada marah, menegaskan bahawa dia tidak sakit seteruk itu. Amiruddin bertanya sama ada isterinya mampu berjalan, menyebabkan Humairah semakin geram. Dalam kemarahannya, dia menyindir suaminya, menyuruhnya mendukung sahaja jika tidak mahu dilihat kehilangan saham di mata wanita lain. Amiruddin tetap tenang dan bersetuju mendukungnya, tetapi mengingatkan bahawa dia tidak mahu Humairah menuduhnya mengambil kesempatan. Humairah yang berasa tersindir segera menyuruh Amiruddin diam dan terus menggendongnya masuk ke klinik. Setibanya di dalam bilik rawatan, seorang doktor muda bernama Afifah menyambut mereka dengan senyuman. Humairah segera perasan bahawa senyuman itu hanya ditujukan kepada suaminya, menyebabkan dia berasa kurang senang. Tambah membakar hatinya, Afifah mula berbual mesra dengan Amiruddin, mengucapkan terima kasih kerana telah membantu mengganti tayar keretanya yang pancit sebelum ini. Humairah hanya mampu mencemuh dalam hati apabila Amiruddin menolak wang bayaran daripada Afifah dengan penuh keikhlasan. Dia melihat bagaimana doktor itu seakan-akan tertarik dengan suaminya, membuatkan dia semakin tidak selesa. Ketika Afifah mula merawat kakinya, Humairah berpura-pura mengadu sakit yang amat sangat, malah menyelitkan kata-kata penuh sindiran. Amiruddin hanya diam, tidak mahu menambah ketegangan. Humairah semakin jengkel apabila doktor itu memanggil Amiruddin dengan gelaran abang, seolah-olah mereka sudah rapat. Dalam hati, dia menyindir suaminya yang tampak tenang menerima perhatian Afifah. Namun ketika luka di kakinya dicuci, Humairah yang tidak tahan sakit spontan membenamkan wajahnya ke dada Amiruddin. Degupan jantung lelaki itu terasa kuat di telinganya, sama seperti saat dia didukung sebelum ini. Afifah yang melihat aksi itu hanya tersenyum, mungkin menganggap hubungan mereka sekadar adik dan abang. Humairah yang berasa tidak puas hati segera merapatkan dirinya lebih dekat ke dada suaminya, sengaja mahu membuktikan sesuatu kepada Afifah. Ketika rawatan selesai, Amiruddin kembali menggendong isterinya keluar dari bilik rawatan. Dan doktor itu sekali lagi menghadiahkan senyuman manis kepadanya. Humairah yang masih dalam dukungan suaminya mengetap bibir geram apabila melihat Amiruddin membalas senyuman tersebut. Dia lantas merangkul leher suaminya dengan lebih erat, seolah-olah ingin menegaskan bahawa lelaki itu miliknya. Setelah mengambil ubat, Amiruddin berniat membayar, tetapi Humairah cuba menghulurkan wang. Namun Amiruddin menolak dengan alasan dia sanggup berlapar demi memastikan isterinya mendapatkan rawatan. Kata-katanya itu membuatkan Humairah sedikit tersentuh, tetapi dia segera menepis perasaan itu. Dalam perjalanan pulang, dia tiba-tiba meminta untuk duduk di bahagian hadapan kereta, memberikan alasan supaya dia boleh bersandar dengan lebih selesa. Amiruddin menuruti permintaannya tanpa banyak soal. Ketika kereta sedang bergerak, Humairah yang mula berasa letih perlahan-lahan menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Amiruddin yang perasan perubahan itu bertanya, sama ada tempat duduk itu terlalu sempit, tetapi Humairah tidak menjawab. Sebaliknya, dia dengan selamba berkata bahawa dia memang suka bermanja apabila sakit dan meminta izin untuk meminjam bahu Amiruddin. Lelaki itu tidak membalas.
Tetapi Humairah dapat merasakan bahawa Amiruddin semakin merapatkan dirinya dan mengusap lembut kepalanya. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang, mencipta satu perasaan yang tidak pernah dia jangka terhadap suaminya sendiri.